Anak yang keberapa? 2 ekor. Assalamualaikum. Khabar? Nama apa? Nama apa? Aida. Oh, Aida. Anak yang keberapa? Ha? 2 ekor. Dua sahaja. Anak yang kedua. Berapa orang semua? 21. Cikgu berapa orang? Cikgu seorang saya saja. Oh, cikgu seorang. Pembantu dengan ni. Oh, pembantu 2. Apa ni? Pencuri masuk? Pencuri masuk. Pencuri masuk tu rasanya ikut situ. Sebab pintu belah sana berkunci. Sini pun berkunci. Yang situ tak kunci? Di sini kami tak pasti. Sebab masa kami cek tu memang tak berkunci. Dia terbuka dah? Dia terbuka. Tapi tak ada tunjuk umpil ke apa? Tak ada? Tak ada. Oh, dia cek-cek ni tak? Dia cek senang je. Sebab belakang ni tu grill tu tak boleh kunci dah. Jadi Oh. kalau letak tombol ni kan senang. Senang. Itu dia cucuk yang tu je. Betul. Lepas tu apa yang hilang? Apa hilang? Barang makanan saja. Oh, dia ambil makanan? Dia ambil susu, hamper. Kelaparan ni. Nestle Complete, Honey Star. Habis semua? Kalau tengok makanan budak-budak. Ya. Macam barang yang dia ambil tu, macam kena ambil banyak dia juga sebab hamper tu besar. Tak ada nampak kesan apa selerak lain? Tak ada kan? Tak ada. Kalau selerak apa semua, dia cari duit apa semua? Kami bangunan ni teruk lah. Bangunan ni dia aneh-aneh. Kami memang kalau teruk pintu-pintu ni. Bahaya lah. Kalau ni atas kita tak tahu sikit lah untuk Aku dah ambil gambar. dengan sikit lah. Kan? Pasal ada lah tanda simpati. Kan? No.